Yang berbahagia Al-Fadil Datuk Paiman selaku pengurusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, barisan tokoh-tokoh kepimpinan masyarakat, barisan ahli kaki tangan, pejabat mufti Kerajaan Negeri Sabah, para masyayikh, para kiai, para habaib, tuan-tuan guru, para alim ulama, dan juga yang kita raikan para pencinta ilmu, para pencari kebenaran. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita hari yang terakhir dan juga kita mengharapkan satu sambutan sehingga ke malam penutupan ini kepada para hadirin untuk sama-sama kita letakkan komitmen untuk kita hadirkan diri kita sehingga ke akhirnya. Hadirin sekalian, seperti yang disedia maklum bahawa bicara Sufi 4 kita pada pagi ini akan membawakan satu tajuk, sumber dasar tasawuf, ilmu, amal dan tarbiyah. Sebelum saya memulakan dan juga menyerahkan pentas ini kepada Al-Fadil Profesor Madya Doktor, adalah lebih baik untuk saya membacakan serba sedikit latar belakang beliau. Kita sedia maklum bahawa Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi bin Mahyudin merupakan pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau telah mendapat pendidikan awal sarjana muda dan master dalam Islamic Revealed Knowledge and Heritage dalam pengkhususan Usuluddin dan Perbandingan Agama daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga terus meneruskan pengajian beliau di peringkat Dr. Falsafah PhD dalam Usuluddin dan Falsafah dari Universiti Kebangsaan UKM yang ditamatkan pada tahun 2015. Kepakaran dan peranan beliau dalam mendidik dan membimbing siswaza dan pasca siswaza adalah dalam pengkhususan tasawuf, akidah dan dakwah. Beliau bukan sahaja aktif dalam bidang keagamaan, beliau juga merupakan pernah dilantik sebagai fellow researcher di Asian Center of Research on Drug Abuse KRIDA, dan di Universiti di USIM beliau juga menjawat jawatan sebagai ketua program dakwah dan pengurusan Islam Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Antara sumbangan beliau dalam penyelidikan beliau antaranya adalah seperti autoriti sanad tarekat dan peranannya dalam ilmu tasawuf dan The Unity of Ummah Through Purification of Soul, Tazkiyatun Nafs in Al-Quran, mencerminkan keprihatinan beliau terhadap aspek spiritual dan perpaduan umat. Hadirin sekalian, pastinya banyak lagi sumbangan yang telah diberikan oleh Al-Fadil Tuan Guru Profesor Madya Doktor, yang mana saya tidak dapat sebut satu persatu pada hari ini kerana kita akan memberikan sepenuhnya pentas ini, pembentangan ini kepada Al-Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi bin Mahyudin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi bin Mahyudin untuk membentangkan kertas kerja beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang dihormati lagi dikasihi Datuk Haji Paiman Abdul Karim selaku pengurusi dan pengurus Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Yang dihormati, yang dikasihi juga Sahibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bongsu, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Juga kepada Profesor Madya Dr. Abdul Manam selaku penceramah kita pada pagi ini, tuan-tuan guru, para alim ulama, mursyid-mursyid dan para muhibbin dan para salikin, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak sekalian. InsyaAllah
saya dengan rendah dirinya ingin berkongsi dengan bahasa yang mudah, bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang ringan untuk menjelaskan mengenai sumber dasar tasawuf, ilmu amal dan penyucian hati. Seperti mana yang telah diberikan oleh penganjur tajuk ini, maka saya menerimanya dengan amanah, dengan tujuan untuk berkongsi ilmu, berkongsi penjelasan, agar semua hadirin dan hadirat dapat memahami kedudukan ilmu tasawuf, peranannya dalam kehidupan seharian kita. Baik. Daripada awal program Kota Supi ini, kita dah lihat ramai para asatizah, alim ulama, para mursyid, para murabbi telah menceritakan tentang kedudukan tasawuf, apa itu tasawuf. Cumanya pada pagi ini saya hanyalah menceritakan suatu untuk melengkapkan sahaja yang saya kutip daripada kitab-kitab muktabar bagi memudahkan semua hadirin hadirat faham. Bila sebut ilmu tasawuf ni memang satu ilmu yang memang ada dalam Islam. Dengan bahasa yang mudah, yang pendek, ilmu tasawuf tidak diambil daripada ajaran-ajaran daripada agama yang lain. Bahkan ilmu tasawuf itu memang sudah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Dari segi kandungan dan amalan memang wujud. Walaupun dalam kitab-kitab sejarah menyebut ilmu tasawuf sebagai disiplin ilmu wujud pada kurun kedua, ketiga, pada pandangan saya ilmu tasawuf dan juga amalannya itu telah wujud sebelum zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Telah wujud sebelum zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Apa dalil dia? Apa dalil dia? Dalilnya ialah dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sebab pengalaman saya dalam berdiskus ingin melihat dalam angle yang lain, bahawa saya mengatakan bahawa ilmu tasawuf dan amalannya sudah pun ada di zaman Nabi Adam alaihi salam. Apa buktinya? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Perkataan taubat ini tidak dibincang secara mendalam dalam ilmu usuluddin, tidak dibincang secara mendalam dalam ilmu fiqh, tetapi dibincang secara mendalam di dalam ilmu tasawuf. Maksudnya ilmu tasawuf dan amalannya ini sudah pun ada semenjak daripada zaman Nabi Adam AS dan terus diamalkan oleh nabi-nabi selepas itu dan umatnya sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil lagi yang kita boleh ucapkan? Di zaman nabi-nabi, di antara zikir yang mereka zikir ialah kalimah la ilaha illallah. Dia ambil daripada mana? Daripada hadis Nabi menyebut afdal ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah. Seafdal kalimah yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah kalimah la ilaha illallah. Kemudian amalan tasawuf itu telah diamalkan di satu zaman ke zaman, berzaman nabi-nabi, sehinggalah orang-orang yang mengamalkan tasawuf tadi dikenai dengan al-qissisin, ar-rahbaniyin, al-ahbar. Ini semua walaupun istilahnya tidak disebut sebagai ahli sufi, amalan-amalan mereka membaca Quran, bermunajat, berzikir, itu adalah amalan-amalan ahli sufi. Sehinggalah pada zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad SAW, walaupun ada ahli-ahli sufah yang duduk di belakang Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada satu tempat
tinggi sikit. Di situ tempat ahli sufi duduk, Abu Hurairah duduk, ramai para sahabat yang tidak berkeluarga dan sebagainya duduk di situ, baca Quran, mengaji dan sebagainya. Tetapi pada ketika itu mereka ni tidak dikenali sebagai ahli sufah dengan nama ahli sufah, tetapi mereka lebih dikenali sebagai as-sahabah. Mengapa? Kerana kalimah sahabah itu lebih tinggi, disebabkan oleh mereka ini berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tolong Nabi, dan kemudian mereka ini mati dalam keadaan Islam. Jadi perkataan sahabah itu tinggi. Sebab mereka tengok Nabi, beriman dengan Nabi, bantu Nabi. Jadi tidak nama sebagai ahli sufah, walaupun ada perkataan ahli sufah ketika itu. Disebabkan oleh mereka ini melihat Nabi, itu dipanggil sebagai al-iman asy-syuhudi. Yang ini merupakan kelebihan kepada para sahabat kerana mereka dapat melihat Nabi secara fizikal. Dan mereka beriman dan mereka mendapat kurniaan dengan laqab as-sahabah, sehingga Allah Ta'ala memuliakan mereka dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tetapi selepas para sahabat meninggal, kemudian ada tabi'in dan sebagainya, walaupun kita tidak dapat melihat wajah Rasulullah, tetapi memadai kita sekarang ini, orang yang belajar tasawuf, melihat guru, yang melihat kepada guru sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, supaya kita juga mendapat satu nikmat cahaya yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, mengalir melalui penglihatan dengan cara mahabbah kepada guru kita, sehingga perasaan mahabbah tersebut akan turun di satu dada, daripada dada Nabi Muhammad kepada para sahabat, tabi'in, sampai kepada guru-guru kita sekarang ini. Supaya mereka ini menjadi bertalian di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting sekali, Nabi juga memuji umat Nabi Muhammad yang terakhir berbanding para sahabat, kerana para sahabat mempunyai peluang untuk tengok Nabi. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad yang belakang ini, Nabi juga puji mereka juga sebaik-baik umatku. Jadi para sahabat pun heran, mengapa Nabi mengatakan umat yang akhir zaman ni pun baik, sedangkan mereka tak pernah tengok Nabi, tak pernah tolong Nabi. Sebab mereka ni walaupun tak pernah tengok Nabi, hanya dengar saja Nabi itu wujud, ada, tapi mereka sanggup beriman walaupun tak pernah tengok Nabi. Ini satu kekuatan umat akhir zaman, walaupun tidak pernah melihat Nabi, tapi mendengar kewujudan Nabi, beriman dengan Nabi. Ini satu peluang yang besar yang disebut oleh Nabi kita sebagai orang yang muhibbin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mencapai tahap mahabbah kepada Allah dan Rasul ni, di antara jalannya ialah jalan tasawuf. Jadi tasawuf ni yang saya sebutkan tadi, tidak ada suatu pun ulama boleh mempertikaikan kewujudan ilmu tasawuf, amalan tasawuf, kerana amalan tasawuf ni memang sudah jelas di dalam Quran seperti mana jelasnya matahari di siang hari. Sehingga kan ulama seperti Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah pun menyebut tasawuf ini disebut sebagai fil haqiqah nau' minas siddiqin. Jadi orang-orang yang beramal dengan tasawuf ini, mereka ni akan dikenali dengan pelbagai nama, di antaranya sebagai at-tawwabin, az-zakirin, as-sabirin, al-mutawakkilin. Semua sifat-sifat tersebut dibincangkan dalam Quran. Tetapi ulama-ulama seperti ulama usuluddin, ulama fiqh tak bincang bab-bab tawakal, bab-bab sabar, tapi dibincang secara mendalam oleh ulama-ulama tasawuf. Ini menunjukkan bahawa tasawuf adalah satu ilmu yang mempunyai sandaran yang sangat kukuh, yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tak perlu kita ragu-ragu lagi. Tak perlu kita ragu lagi. Jadi nak ceritanya begitu. Sehingga akan disebut juga oleh Imam As-Sarraj dalam kitab Al-Lumag bahawa ilmu tasawuf sendinya adalah
akidah yang kukuh, syariat yang benar. Dan Imam As-Suraj menyebutkan bahawa orang-orang tasawuf mereka juga berpegang dengan fiqh. Mereka juga berpegang dengan ahli hadis. Tetapi dalam fiqh, jika berlakunya perselisihan faham di antara ulama, mereka akan memilih pendapat yang berhati-hati, ahwat dan jauh daripada bid'ah. Sebab jalan fiqh juga adalah jalan ibadat yang dipegang oleh ahli-ahli tasawuf. Jadi kita tidak boleh mengatakan tasawuf itu hanya berzikir, syariatnya tidak diketahui, akidahnya tidak diketahui, itu tidak dinamakan tasawuf. Tasawuf yang sebenar mestilah paksinya akidah yang benar, syariat yang benar, itulah dikatakan sebagai tasawuf yang sebenar. Jadi tasawuf ini dia ada asas dia, akidah. Amalannya adalah fiqh. Dan tasawuf itu adalah untuk menyempurnakan ibadat supaya diterima ibadat tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok pada kuliah yang lalu, ada ulama menyebutkan bahawa tentang kepentingan tasawuf ni dengan menyebut sama ada kalam ini dinisbahkan kepada Imam Malik ataupun Imam Junaid, ada menyebut dengan matan yang berbeza, man tafaqqaha bila tafaqquhin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bila tasawwufin wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kalau ikut terjemahan daripada Syekh Abdul Somad Palembang, man tafaqqaha ni adalah orang-orang yang belajar ilmu usuluddin dan fiqh. Bukan maksud tafaqquh tu hanya fiqh saja. Syekh Abdul Somad menyebut barang siapa yang belajar usuluddin dan ilmu fiqh tetapi tak belajar ilmu tasawuf, maka dia akan berada dalam keadaan fasik. Apa maksud berada dalam keadaan fasik? Orang itu belajarnya, akidahnya sudah bagus, fiqhnya sudah bagus, maksudnya solatnya bagus, puasanya bagus, tetapi masih lagi mengumpat, mengeji, bercakap bohong, itulah dikatakan sebagai fasik. Tak cukup. Takabur dengan ilmu, takabur dengan ibadat, tak cukup. Dia kena ada tasawuf juga untuk menyempurnakan ibadat dan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian pula barang siapa yang belajar tasawuf tetapi tidak belajar ilmu usuluddin, ilmu fiqh, maka dia akan menjadi kafir zindik. Maksud kafir zindik ni ialah orang yang meringan-ringankan syariat. Sebagai contoh, kalau ditanya, si fulan kenapa kamu tak semayang? Saya semayang daim saja. Tak perlu lagi nak ambil wudu, nak takbir, nak tutup aurat, tak perlu, itu tak perlu. Itu syariat kulit. Saya hanya semayang daim. Inilah yang dikatakan sebagai kafir zindik. Kerana ada istihza' dan istighfar syariat Islam. Ataupun bila tibanya bulan Ramadan, kita nampak seorang individu tu tak puasa. Kenapa saudara tidak puasa? Saya puasa batin saja. Ini puasa kulit saja. Ini yang menjadikan bahawa tasawuf itu bukanlah tasawuf yang sebenar, itu adalah ajaran sesat. Jangan kita menyamakan antara tasawuf dengan ajaran sesat. Jangan mengaitkan sama sekali. Kerana tasawuf adalah tasawuf, ajaran sesat adalah sesat. Tasawuf berdirinya dengan Al-Quran dan Sunnah, ajaran sesat berpaksikan kepada hawa nafsu dan hasutan syaitan. Jadi tasawuf dengan ajaran sesat ni umpama gula dan garam. Nampak macam sama putih tapi rasa lain-lain. Jadi kena tanya kepada ahlinya, yang mana yang benar. Jadi jangan kait sama sekali, jangan mengaitkan sama sekali antara tasawuf dengan ajaran sesat, kerana kedua-dua itu berbeza sama sekali. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menghimpunkan antara ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, maka dia adalah muslim yang sejati, muslim yang sebenar, muslim yang tahqiq sempurna. Maksudnya akidahnya benar, syariatnya benar, amalan hatinya juga adalah benar, barulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan kita. Baik. Kemudian mari kita tengok tentang kedudukan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni mengikut Imam Sarraj bahawa
Ilmu tasawuf ini tidak ada batas yang tertentu. Ini satu kelebihan. Dan semua ilmu itu menuju kepada ilmu tasawuf. Semua ilmu, sairu ilmi yuaddi ila ilmu tasawuf. Saya tak faham mula-mula apa maksud dia. Semua ilmu, ilmu matematik ke, ilmu perubatan ke, ilmu ekonomi ke, apa jenis ilmu, dia akan kembali balik pada ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf tidak sama kedudukannya melainkan kepada jenis ilmu tasawuf juga. Kita nak bandingkan ilmu tasawuf dengan ilmu ekonomi, tak boleh banding. Ilmu tasawuf hanya sebanding dengan ilmu tasawuf juga. Itu nak tunjuk kedudukan dia, mengapa? Nanti saya cerita. Dan bagi ilmu tasawuf itu tiada penghujung, tak ada ending. Kerana matlamatnya tiada terbatas. Ia adalah satu ilmu futuh, dia panggil ilmu futuh. Penyingkapan rohani yang dibukakan oleh Allah Ta'ala pada hati-hati para awliya-Nya untuk memahami firman-Nya dan mengambil ilmu daripada ucapannya mengikut kehendaknya bagaimana kemahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya ilmu futuh, ilmu yang sentiasa berkembang, tak habis. Tak habis. Saya pernah ditanya ketika mana saya sedang temu duga untuk kenaikan pangkat untuk Profesor Madya. Jadi penemu duga tanya, kenapa ustaz ni, ilmu ustaz ni campur aduk macam rojak? Mengapa ilmu ustaz ni, pengusaha ustaz bercampur macam rojak? Ada buah apple, ada buah apa? Ada buah nenas, ada buah ni bercampur. Saya kata memang ilmu saya ada pada semua ilmu. Saya nak tanya satu, kalau seorang doktor dia buat operation pesakit, dia perlu sabar tak? Perlu. Seorang engineer membina masjid, nak bagi kering batu bata, perlu sabar tak? Perlu. Kalau tidak, runtuh masjid. Seorang peniaga menunggu customer, perlu sabar tak? Perlu. Seorang tukang masak, masak, perlu sabar tak? Perlu. Seorang suri rumah menjaga anak, perlu sabar tak? Perlu. Seorang isteri duduk di rumah, perlu sabar tak? Seorang suami untuk menjaga ahli keluarganya, perlu sabar tak? Perlu. Jadi ilmu tasawuf itu ada dalam setiap kehidupan kita. Tak boleh elak. Seorang pemandu, supir, perlu sabar tak? Perlu. Mengapa kata ilmu saya bercampur? Sebab ilmu saya ada pada semua ilmu. Ini yang dikatakan tadi itu, semua ilmu akan kembali pada ilmu tasawuf. Kena sabar, kena syukur, kena tawakal. Ini yang dikatakan tadi. Dan ilmu tasawuf pula dia sentiasa berkembang. Apabila hati kita bersih, Allah Ta'ala campak kepada kita satu ilmu, satu nur, satu hidayat yang tak berkesudahan sampailah kita mati. Ini dikatakan kedudukan ilmu tasawuf tadi, bahawa ilmu tasawuf ini satu ilmu yang tiada bandingannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan semua ilmu berhajat kepada ilmu tasawuf. Tetapi kita kena fahamlah ilmu tasawuf yang mana? Ilmu tasawuf yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diajar oleh para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama yang muktabar. Jangan kait sama sekali dengan ajaran sesat. Baik. Jadi ilmu tasawuf ni pula, dia bukan hanya nama ilmu tasawuf. Kalau kita baca kitab-kitab, dia pun ada banyak nama. Dia juga dikenali sebagai ilmu laduni, ilmu suluk, ilmu hati, ilmu zauq. Ini nama saja. Nak menunjukkan kepada ilmu tasawuf itu sangat kaya untuk dibahaskan dengan pelbagai istilah yang menunjukkan maksud yang sama. Jadi kalau kita guna tasawuf saja, orang jemu. Jadi dipelbagaikan istilah tersebut supaya orang menarik, melihat, oh, ilmu tasawuf ni sangat luas. Boleh dikenal sebagai ilmu qalbi, ilmu zauqi, ilmu suluk dan pelbagai-bagai lagi lah.
Ini bagi orang-orang yang nak mendalamkan ilmu tasawuf, mereka akan berjumpa dengan istilah-istilah tersebut. Jadi apa kaitan ilmu tasawuf dengan ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tariqah? Menurut para ulama bahawa ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tarikat, semuanya berkongsi satu matlamat, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suka pisahkan. Sebenarnya tidak perlu pisahkan. Pisahkan itu hanyalah untuk membolehkan kita memahami secara terperinci suatu ilmu tadi. Tetapi di segi asasnya, semua itu adalah satu matlamat saja. Ilmu usuluddin, matlamatnya Allah. Ilmu fiqh, matlamatnya juga adalah Allah. Ilmu tasawuf, matlamatnya juga adalah Allah. Ilmu tarikat, matlamatnya juga adalah Allah. Hanya berbeza nama itu untuk memudahkan perbincangan, penghuraian, untuk nak bagi faham. Kalau kita kata kereta, tayar tu kereta pun orang kata kereta. Tapi nak bagi faham tayar tu fungsi dia begini. Ini steering pun untuk nak kontrol kereta. Minyak untuk nak bagi boleh berjalan. Ini enjin. Tapi semua tu kereta belakang. Matlamat dia nak berjalan juga. Jadi semua ilmu matlamatnya adalah Allah, yakni mengabdikan diri kepada Allah. Jangan kita asing-asingkan. Semua ilmu tadi berkait di antara satu sama lain. Ini saya nak bagi ringkas je lah pasal masa saya pendek. Okay. Amalan dalam ilmu tasawuf. Lepas mengaji ilmu tasawuf, kita kena beramal lah. Tak boleh mengaji saja. Tak cukup. Sebab Imam Ghazali menyebut, An-nas kulluhum halka illal alimun. Manusia ni semua berada dalam kerugian dan kecelakaan melainkan orang yang ada ilmu. Bagus dah ada ilmu tu. Duduk dalam masjid, ada yang catit, ada yang dengar, ada yang nak tidur dan sebagainya. Tak ada masalah. Bagus, semua tu akan ada martabat masing-masing, pahala masing-masing. Tetapi ada ilmu saja tak cukup. Tak cukup. Dia ada lagi kewajipan lain. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang ada ilmu juga berada dalam kemusnahan, kerugian, melainkan orang itu beramal dengan ilmu dia. Bagus dah. Kami semua datang masjid. Kami semua baca Al-Quran. Kami semua sembahyang, kami semua puasa. Tapi kata Imam tadi tak cukup lagi. Masih tak cukup. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang-orang yang beramal juga berada dalam kebinasaan dan kerugian. Kenapa? Kadang-kadang kita ada riak, kita ada takabur. Melainkan orang yang beramal tadi, orang yang ikhlas. Apa maksud ikhlas? Iaitu suci hati, ibadat hanya kerana Allah, bukan untuk orang lain. Mudah saja nak bagi faham. Maksudnya ikhlas itu ialah kita buat suatu perkara ibadat hanya kerana Allah. Sucikan hati daripada makhluk. Hanya kerana Allah, nak junjung perintah Allah. Itulah maqam kehambaan. Itulah maqam kehambaan. Jadi boleh faham di situ. Jadi bagaimana ciri-ciri nak beramal dengan tasawuf yang selamat? Saya nakalkan daripada kitab Syekh Ahmad Sirindi. Cara nak beramal tasawuf dengan selamat ialah yang pertama, berpegang teguh dengan akidah yang benar dan muktabarah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita amal tasawuf tapi akidah kita menyeleweng, satu kerugian. Tak sampai. Rugi. Kalau apa-apa dapatan kerohanian yang kita dapat pun, kemungkinan besar akan menjadi istidraj, satu penipuan saja. Yang kedua, hendaklah beramal tasawuf. Jika yang baiknya ialah sanad, ambil guru yang mempunyai sanad yang muttasil dan mendapat keizinan dan pengiktirafan guru untuk mengajar dan mentarbiah daripada syekh. Ini yang terbaiklah kalau kita dapat.
Yang ketiga, berpegang dan beramal dengan syariat dan ahkam fiqhiyah berdasarkan pandangan ulama, a'immah mujtahidin. Jangan duk ambil pendapat-pendapat yang lain daripada itu. Kerana syariat ini kita kena pelihara dengan melihat pandangan dan huraian ulama-ulama muktabar. Kerana ulama-ulama muktabar adalah warasatul anbiya. Mereka ni pewaris Nabi, jaga syariat. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada syariat, melainkan kita ni berpegang teguh dengan syariat. Syariat yang akan menjamin kita, okey, di dunia dan akhirat untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jalan nak sampai pada Allah Taala ni jalan syariat lah. Tidak ada jalan yang lain. Yang keempat, jika ada apa-apa perselisihan faham ataupun jika ada suatu isu memerlukan kepada jawapan, memilih pendapat yang terbaik, qaulun mukhtar dalam mazhab fiqh, dan memberikan penekanan amalan secara kepada azimah dalam syariat. Kenapa pilih azimah? Kerana orang sufi ni nak menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan menolak rukhsah, tetapi nak pegang azimah ni sebab nak jaga hubungan. Nak jaga hubungan dan orang kata apa, kerohanian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebut oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani bahawa Syekh Zakaria Ansari sendiri semayang sunatnya itu, dia semayang sunat dengan cara berdiri. Walaupun boleh duduk, tapi dia nak ambil azimah sebagai jalan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh je lah. Bukan maksud salah nak ambil rukhsah tu, tapi mengikut kepada kerohanian dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, beramal dengan ihtiyat dalam perkara yang wajib dan sunat. Ihtiyat ni maksudnya kalau yang wajib tu buat sungguh-sungguh, yang sunat jangan tinggal. Menjauhi perkara yang dilarang, yang makruh ditinggal, yang haram memang kena tinggal terus. Yang harus diamalkan secara berpada-pada. Dan meninggalkan perkara yang tidak jelas, syubhat, dan merujuk kepada pendapat muktabar para ulama dan fatwa-fatwa mereka. Inilah jalan tasawuf, bukan buat fatwa sendiri. Jadi apa-apa pun rujuk kepada fatwa-fatwa ulama. Jika ada benda yang syubhat tak jelas, rujuk. Ini dipanggil azimah. Pengalaman saya ketika mana saya mendapat tarbiyah daripada guru, nak simple saja, simple, tapi jangan tengok saya lah daripada segi contoh tu. Ketika mana suatu petang saya nak semayang dengan guru saya pakai begini je. Bila nak semayang jadi imam, maka ditahannya saya, diambilnya serban, dililitnya kepala saya untuk pakai selengkap-lengkapnya. Supaya nak menghadap Allah Ta'ala tu, kena pakai dengan lengkap, mengambil azimah. Ni yang sunat. Serban tu sunat, saya ditahan. Diambilnya serban beliau, diikatnya kepala saya. Supaya saya ni berada dalam azimah. Itu perkara sunat. Ini menunjukkan guru yang iltizam dengan azimah ni. Saya ni banyak rukhsah. Saya ni banyak rukhsah sikit. Jadi kalau guru saya memang dia pegang azimah. Kalau semayangnya, sorban, semua lengkap. Yang sunat tu tak pernah tinggal. Hatta yang sunat ghair muakkad pun tidak ditinggal. Itu sampai tahap tu sekali. Jadi kita tak bincanglah perkara tu. Maksudnya mana yang ada sunat, tak kira sunat muakkad ghair muakkad, dia buat macam muakkad juga sebab ambil azimah. Nak jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Dan pengalaman saya melihat guru saya, dia jarang tinggal sembahyang tahajud. Saya di antara yang tinggal tahajud lah. Tiap-tiap malam dengar bunyi rumah kayu tu, pukul 3 pagi tu dah bunyi gerap. Dia punya kayu tu bunyi mak. Dan guru saya ni yang berpegang dengan pendapat muktamad dalam Imam Syafi'i. Sangat kuat pegang. Ni cuma saya lah lemah sikit. Saya ni lemah sikit. Nak cerita hak tu lah. Baik, kemudian berpegang teguh mengikut sunnah Nabi SAW adalah lebih besar daripada pengalaman rohani. Kita ni kalau tasawuf banyak bincang hak rohani. Sugi pun tak ada. Sunat pun tak buat. Hak sunnah Nabi tu. Kita bangga dengan pengalaman rohani. Sedangkan berpegang teguh mengikut sunnah Nabi adalah lebih besar daripada pengalaman rohani. Beriadah mendapati sunnah Nabi adalah lebih utama sekalipun tidak terhasil mendapat apa-apa pengalaman rohani. Sebab kita nak dapat pahala ittiba'.
Sebab yang nak bagi pengalaman tu Allah. Kita ni selalu menuntut yang kurniaan. Kita tak menuntut benda yang diperintah. Kun taliban lil istiqamah wa la takun taliban lil karamah. Ini di antara kesalahan salikin, banyak nak perkara-perkara kurniaan. Kurniaan Tuhan yang akan bagi. Tapi yang kita dituntut, buat perintah sehabis baik. Dengan cara istiqamah. Kun taliban lil istiqamah. Jadilah kamu orang yang istiqamah, berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan syariat Nabi dan sunnah Nabi SAW. Manakala kurniaan itu bergantung pada Allah. Diberinya, alhamdulillah. Tidak diberinya, tidak ada apa-apa. Tapi kita banyak menuntut kurniaan. Ini salah satu ghalat atau kekeliruan yang berlaku kepada as-salikin. Tapi kalau dapat kurniaan, itu menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah. Bukan bertambah takabur, bertambah ujub kita kepada Allah. Kadang-kadang jadi istidraj. Kurniaan ni kadang-kadang jika tidak dipelihara, tidak dinasihati oleh guru, kadang-kadang kita boleh terjebak dalam istidraj. Kita rasa riak, kita rasa ujub. Aku ni bagus dapat sekian. Ini yang ditakuti. Ini saya ambil daripada kitab. Bukan daripada, saya ambil daripada kitab Al-Maktubat Syekh Ahmad Sirhindi. Bukan daripada fikiran saya. Bukan. Kemudian yang ketujuh, menjauhi segala bid'ah dolalah dalam akidah dan amalan serta apa-apa ruksah yang bersifat khilaful aula. Ini dari sisi tasawuf, ialah bid'ah dolalah ni, alhamdulillah kita di Sabah ni berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Ini jalan yang selamat. Okey. Dan amalan. Yang lain itu saya dah cerita dah tadi. Yang ke-8, bersederhana dalam perkara harus dengan berlebih-lebihan. Yang harus tu kita bersederhana saja, ambil apa yang patut. Dan mengelak berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam makanan, minum, tidur dan pakaian. Sampai makan tak boleh bangun dah. Kalau bulan puasa makan-makan, tarawih dah surrender dah. Sebab dah terlalu kenyang. Ini penyakit juga. Yang harus tu ambil berpada-pada je lah. Tapi kalau sampai nak bangun pun tak boleh, sampai sakit perut pergi klinik, itu sudah pun melampaui batas. Yang boleh menjatuhkan diri dalam perkara yang tidak jelas syubhah dan perkara haram. Bersederhana dan berniat ibadah dalam perkara dan amalan harus seperti makan. Bila makan, niatlah untuk menguatkan diri kita untuk dapat tenaga beribadah, maka makanan tadi akan menjadi, maka perbuatan makan tadi akan menjadi ibadat. An-niyatu tumayyizu bainal adat wa ibadat. Maka dengan berniat tadi akan membezakan antara perkara adat dan perkara ibadat. Hatta makan sekalipun, kalau kita berniat kerana Allah, nak mensyukuri nikmat Allah, menguatkan badan untuk ibadat, maka jadilah makan tadi itu adalah ibadah. Juga kepada suami-suami, jika pagi-pagi kena hantar anak pergi sekolah, ingatlah hantar anak itu satu tanggungjawab, akan menjadi ibadat. Jangan bagi semua ibu-ibu saja pergi hantar anak. Kalau boleh, pergi market pun bersama-sama, masak pun sama-sama. Masak tu ingat bahawa nak bantu isteri, meringankan beban, dapat pahala dan jadi ibadat. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Bukan pegang tasbih saja semayang, itu ibadat. Tapi menolong isteri di dapur, menjemur baju, menghantar anak sekolah, itu pun dikatakan sebagai ibadat dalam tasawuf. Ingat itu bukan pegang tasbih dengan sejadah saja. Tolong ibu-ibu pun adalah tasawuf juga. Tasawuf tu luas. Tolong masak, tolong sedia, ni semua ibu-ibu letih. Jadi kalau kita tolong wa ta'awana 'alal birri wat taqwa, kita ikut perintah Tuhan, itu menjadi zikir. Dia panggil apa? Kullu ta'atin zikrullah. Setiap perkataan itu dikatakan sebagai zikrullah. Ini kita nak bagi luas sikit. Tapi kalau tak habis tak apalah, nanti mungkin kota-kota sufi yang akan datang, saya datanglah. Kalau ada masa lagi lah. Saya ingat macam tak ada masa lah. Okey. Kalau ada lebih masa beritahu lah. Cukup masa beritahu. Baik. Ni hatta tidur sekalipun, niatlah untuk merehatkan badan, untuk mendapat kekuatan, untuk ibadat. Maka jadilah tidur kita itu adalah ibadah. Supaya selaras dengan firman Allah Ta'ala, inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kehidupan kita daripada bangun tidur sampai tidur kemudian semua menjadi ibadat. Hatta kita pergi tandas berkali-kali masuk pun niat untuk buang segala kotoran bagi memudahkan kita buat ibadat, maka jadilah masuk tandas tadi pun ibadat juga. Jangan marah kat perut. Cik duk masuk tandas je. Tapi kalau kita masuk tandas dengan niat buang kotoran, dengan adab-adabnya, jadilah perkara tersebut ibadat. Jangan marah kat perut. Semua tu sebagai ujian kepada kita. Ujian kepada kita untuk melihat semua tu kurnia Allah. Ada setengah orang tak boleh buang air langsung. Penyakit juga. Nak kencing tak boleh. Nak buang air besar boleh. Satu masalah juga. Dia dah boleh buang, kita komen pula. Tak lihat semua tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Matlamat utama tasawuf bukan perasaan ittihad dan hulul. Ittihad hulul ni maksudnya manusia menjadi Tuhan, Tuhan menjadi manusia. Tidak. Matlamat utama tasawuf bukan perasaan ittihad dan hulul dengan pencipta atau perkongsian sifat-sifat ketuhanan dengan pencipta, tetapi lebih kepada beramal dengan zahir dan batin berserta hati yang ikhlas dalam syariat untuk mencapai maqam kehambaan kepada Allah Ta'ala, atau dipanggil sebagai maqam abdiyah. Sesuai dengan apa Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sama ada dihuraikan dalam bentuk liya'rifu, liyuwahidun, semua itu maksud kehambaan. Kalau makrifah pun dah kenal, maka dia kenal lah Tuhan dia, dia kenal dia tu makhluk, dia tu hamba. Maksudnya tidak dapat lari seorang itu daripada sifat kehambaan. Apa pun kita buat untuk mencapai maqam abdiyah. Okey, ni abdiyah ni hamba lah. Kita hamba pada Allah, tak memiliki apa-apa. Apa yang Tuhan bagi hanyalah pinjaman semata-mata, amanah, dan juga sebagai amanah sahaja untuk kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Itu saja. Kita dilahir pun tak ada apa-apa juga. Diberi syukur, tak diberi kita sabar, usaha. Itu adalah tanda kehambaan. Memberi keutamaan kepada peringkat kerohanian kesedaran, yakni as-sahwu, berbanding pengalaman kemabukan sakar sebagai peringkat kesempurnaan dalam tariqah, kerana lebih mendapati ajaran sesat, ajaran syariat. Jadi as-sahwu ni dia panggil sobriety, sedar, tak cakap yang merepek-merepek, tak cakap benda-benda yang boleh menimbulkan fitnah. Jadi orang-orang yang belajar tasawuf ni jangan nak tunjuk ketinggian tu dengan bercakap suatu-suatu ilmu yang orang tak faham. Istilah yang menimbulkan fitnah, jangan. Tak perlu pun benda tu. Kita nak jadi hamba, jangan cakap yang merepek-merepek. Kecuali kepada ahli-ahli dia, tak apalah, kepada orang-orang tak boleh. Jadi jangan tunjuk sangat ketinggian kita tu di mana. Kerana semua tu Allah Ta'ala yang lebih mengetahui keadaan kita. Sahwu ni sobriety. Dia cakap benda yang jelas, tidak menimbulkan salah faham dan sebagainya. Yang ke-11, meletakkan semua pengalaman kerohanian seperti kasyaf, wujudun, hal, ghaibiyat, warna-warni dan sebagainya, alam-alam, macam-macam alam lah, dan lain-lain itu hanya sebagai proses, bukan sebagai matlamat paling utama dicapai, tetapi hanya sebagai khadam dan tunduk kepada kebenaran dan keyakinan yang kukuh dalam syariat Allah SWT yang berpandukan Quran dan Sunnah. Hanya proses saja, bukan matlamat yang tinggi. Dia hanya sebagai satu proses untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada syariat Islam. Tidak ada suatu pun kasyaf yang boleh melampaui kebenaran syariat Islam. Tak ada. Kasyaf ni tujuannya untuk menambah yakinkan kita dengan syariat Islam. Itu tujuan dia. Dia bukan berbentuk mustaqillah, tapi bentuk muqayyadah, menambah yakin. Jadi apa-apa pun alam jabarut malakut, tak ada apa-apa. Yang penting sekali ialah kita beramal dengan syariat itu lebih utama. Itulah yang paling aula, yang paling tinggi sekali. Semua tu hanya cubaan-cubaan dan proses kurniaan yang datang dalam bentuk sementara sahaja. Baik, yang berikutnya, yang ke-12. Ini penting. Mengutamakan hubungan yang aktif di antara tarikat sufi dengan pemerintah dan negara.
kepentingan hubungan baik dengan pemerintah dan negara adalah suatu keperluan untuk mendapat keselamatan dan kuasa untuk melaksanakan ajaran dan syiar agama Islam. Jadi jangan kata orang ahli sufi ni tinggal dunia, tinggal negara. Tak. Orang ahli sufi lah orang yang paling aktif membangunkan negara untuk melaksanakan syariat Islam. Bila negara kita aman, kita boleh makan, kita boleh tidur, kita boleh ibadat. Alhamdulillah. Itu kepentingannya negara. Kepentingannya ahli sufi, orang tasawuf berganding bahu dengan pemerintah. Doakan pemerintah dengan kebaikan dan petunjuk supaya sama-sama kita duduk untuk beramal dengan syariat Islam. Tanpa mereka tak sempurna juga dunia. Jadi disebut oleh Imam Ghazali, tidak sempurna urusan agama melainkan sempurnanya urusan dunia. Tidak sempurna urusan dunia melainkan dengan pengurusan daripada seorang pemerintah. Jadi kena ingatlah, agama dan dunia ni berkait. Kita kena bangunkan bersama-sama dunia ini supaya kita dapat menjadi khalifatullah, mu'imarahkan dunia ini dengan syariat Islam. Baik. Yang terakhir sekali saya nak tutup lah. Nak tutup dengan kalam Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalam Junaid Baghdadi ni sampai sekarang terpinga-pinga dalam telinga saya. Apapun dalam tasawuf yang kita tempuhi, pengalaman yang kita tempuhi, ingatlah Allah Ta'ala akan nilai kepada kita hanya pada hati yang ikhlas sahaja. Junaid Al-Baghdadi ketika beliau meninggal, orang as-salihin jumpa beliau. Ma fa'ala rabbuk? Ya Syekh Junaid, ma fa'ala rabbuk? Apa yang Tuhan buat pada kamu? Kamu rais, penghulu kepada semua ahli sufi zaman kamu. Apa yang Tuhan buat pada kamu? Apa kata-kata Imam Junaid Al-Baghdadi seperti yang saya nakal dalam kitab Ihya Ulumuddin? Beliau menyebut tahat al-ibarat wa faniyat al-isyarat wa ma naf'ana illa raki'atu raka'naha fi jawfil lail. Apa maksudnya? Leburlah segala ibarat-ibarat. Hak kita bincang tajalli, takhalli, tajalli, apa semua tu, kasyaf lah, jabarut, semua hilang. Hilanglah isyarat-isyarat, rumus-rumus sufi, simbol-simbol, semua hilang. Tuhan tak pandang pun. Dan tiada memberi manfaat kepada kami melainkan 2 rakaat yang kami dirikan solat di hujung malam dengan hati yang ikhlas, dengan kerendahan diri yang bersifat kehambaan diri saja. Hak ni saja yang diterima oleh Allah Ta'ala kepada aku. Yang mana aku duduk mengajak masjid dulu ni, segala isyarat yang susah-susah dan sebagainya Tuhan tak pandang pun. Tapi Tuhan pandang pada amalan aku yang aku sembahyang di hujung malam 2 rakaat dengan hati yang penuh kehambaan, kerendahan diri kepada Allah Ta'ala. Itu saja yang Allah Ta'ala ampun aku disebabkan oleh yang demikian. Jadi tidak lain dan tidak bukan, tasawuf ini ialah untuk beribadat, untuk melaksanakan syariat Islam, zahir dan batin dengan hati yang hadir, untuk mencapai keikhlasan. Yang mana ikhlas inilah yang dituntut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran untuk mencapai maqam kehambaan atau dipanggil maqam abdiyah. Jadi cukup saja saya dengan sedikit tausiah yang saya nakalkan daripada dada-dada ulama, dan saya pun maaf kepada tuan-tuan guru, para mursyid, para murabi, alim ulama jika perkataan yang saya gunakan ini tidak sesuai dan sebagainya. Saya mohon semoga Allah Ta'ala memberkati kita, memberi taufik kepada kita, dan pada pagi ini kita mendapat penjelasan yang mudah-mudah. Semoga kita ni ada semangat untuk menambahkan ilmu dan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk juga diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Guru Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi bin Mahyudin atas kupasan berkenaan dengan sumber asas tasawuf.